Kesempatan ini saya nama Muhammad Saleh bin Muhammad. Oleh kerana bila dah pencen macam cikgu, orang panggil cikgu, jadi saya ni pencen profesor, orang masih lagi panggil Profesor Saleh. Alhamdulillah kesihatan so far okey. Sejak awal lagi bila saya ambil, saya selalu mengadu. Tidak ada apa kesan kerana body resistance saya pada ketika itu agaknya baik. Tapi makin lama, maklumlah aging. I'm 76 now, 76 tahun. Dah mula sebahagian nemat-nemat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, saya amalkan setiap hari sejak Mei 20 tahun 24. Pagi sekali, malam sekali, pagi sekali, malam sekali. Tiap-tiap 6 bulan saya buat medical check up. 2 hari sudah doktor terkejut melihat result medical check up saya. Kata dia, macam mana you boleh improve banyak sekali dari segi kolesterolnya, tahulah orang tua, dari segi pernafasan, dari segi blood pressure. Saya kata semuanya dengan izin Allah. Saya tak ada ambil ubat apa-apa. Yang saya ambil ialah makanan tambahan berkhasiat. Nifika ni bukan ubat, bukan suplemen. Dia adalah makanan berkhasiat yang dapat di antaranya sampai pemulihan penuaan. Tengoklah, saya dah 76 ni. Itulah nanti pada hari ini sebenarnya saya confess, saya bukan lagi di belakang balik tabir, saya akan ke depan sebab rugi sangat khasiat Nutrika ini kalau tak disampaikan pada orang yang memerlukan.